Aku ada jump starter baru daripada Softfly. Dia jump starter sekali dengan pump tayar. So disebabkan dekat sini memang banyak benda nak kena pakai pump, so benda ni memang sangat-sangat bantulah. Dan lagi satu ada jump starter. Power plug tu boleh jump start lori 1 tan juga. Korang tengoklah ni, bola ni pun dah kemek, dah tak ada angin. So kita nak kena pump. Ada 2 biji dekat sini. Aku punya unicycle ni pun nak kena pump juga. Lama dah tak pump. Dan of course tayar kereta juga. So guys, benda ni dia datang dalam bekas yang macam ni Jadi nak simpan dekat dalam kereta mudah. Dan dia ada bagi juga sekali kabel jumper. Boleh support sampai lori Lori 1 tan tu masih ada boleh support lah kalau ikut spike dia. Ada getah untuk pump ni. Charging kabel type C bagi sekali. Dan beberapa aksesoris untuk korang pump bola, tilam angin dan sebagainya. So guys, korang boleh nampak kat sini, ini port untuk kita letak getah pump tu. Dan sebelah sini pula adalah port untuk kita nak letak kabel jumper. Kalau korang tengah emergency, korang boleh buka lampu juga dekat sini. Dia ada beberapa mode lah, lampu kecemasan. Untuk mode dia dah ada custom untuk kereta, untuk motor, bicycle dan juga bola. Okay, so jom kita test dekat bola ni. Cepat gila kan masuk. Seriously, laju gila. Kejap je dah kembung. Okay, so bola kedua ni kita kempeskan sikit nak tengok betapa cepatnya dia pump. Okay, so kita test Itu dia guys, kembung, cepat gila. Beberapa saat je dah settle. Dan benda ni tak terjadi dengan pump yang lama. Pump yang lama memang slow gila. Dan kalau korang tengok dekat spike dia, pump tayar kereta seminit je. Okay, korang tengok guys, tayar EUC ni pun dah flat. Yang ni dia pakai tube, so memang kena sentiasa kita pump. Kalau biarkan tak pump, nanti tube dia pun akan rosak. So now kita test berapa lama. Itu dia guys, dalam lebih kurang 15 ke 20 saat dah siap satu tayar ni. Dah cekang elok. So kalau korang nak tengok kita jumper kereta, komen dekat bawah.